Dia cuma berlagak kaya, tapi layanan yang dia dapat bukan bisya-bisya bosku. Macam ni cerita dia. Wanita ini bernama Zoyachi, seorang gadis dari China. Dia buat satu eksperimen sosial untuk uji satu soalan mudah. Betul ke orang kaya dilayan berbeza? Walaupun sebenarnya tak kaya pun. Teori dia ringkas. Dalam masyarakat, akses selalu diberikan pada orang yang nampak kaya, bukan semestinya orang yang betul-betul ada duit. Jadi dia uji sendiri dengan hanya beg tangan mewah palsu, barang kemas murah dan keyakinan diri. Dia masuk ke tempat-tempat eksklusif dan bertindak seolah-olah dia memang orang berada. Selama 3 minggu dia cuba hidup tanpa belanja 1 sen pun. Dia masuk butik Gucci sekadar minta beg kertas jenama tu dan berjalan ke mana-mana sambil pegang beg tersebut. Anehnya itu saja dah cukup buat orang layan dia macam pelanggan VIP. Di lapangan terbang dia berjaya masuk ke ruang menunggu VIP, makan buffet dan minum bercuma tanpa sesiapa tanya apa-apa. Di hotel mewah pula dia masuk ke lobi, sebut nombor bilik secara rawak dan dibenarkan guna bilik mandi dan sauna. Malam hari dia tidur di lobi hotel. Bila staf tanya, dia cuma cakap dia sedang tunggu suami. Tak ada soal siasat panjang, tak kena halau. Eksperimen ini tunjuk satu perkara yang agak menakutkan. Dalam dunia sebenar, keyakinan dan penampilan boleh buka lebih banyak pintu daripada kebenaran.